Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cakap tentang satu benda yang ramai orang anggap biasa, tapi sebenarnya merosakkan negara tanpa kita sedar. Rasuah. Bila pemimpin atau tokoh besar terlibat dengan rasuah, yang hilang bukan saja duit, tapi kepercayaan kita sebagai rakyat. Bila berlaku rasuah, institusi negara jadi lemah. Keputusan tak lagi dibuat berdasarkan keadilan, tetapi berdasarkan siapa yang sanggup bayar. Akhirnya, yang rugi adalah kita semua. Rakyat mula hilang percaya pada pemimpin, pada sistem, pada masa depan. Dan bila masyarakat hilang percaya, kita mula fikir bahawa rasuah itu perkara biasa. Dan itu sangat bahaya. Rasuah bukan saja merosakkan moral, tapi ekonomi negara pun jatuh. Pelabur takut, kos meningkat, projek terbengkalai, imej negara pun tercalar. Pemimpin yang berintegriti adalah tiang negara. Tanpa integriti, apa-apa polisi pun tak bermakna. Integriti bukan hiasan, itu amanah yang menentukan masa depan negara. Jadi watchdog. Pantau, tegur, lapor. Kita sebagai rakyat bukan penonton, kita adalah watchdog, pengawas masyarakat. Kita ada suara, kita ada kuasa. Kalau kita semua pilih integriti, pemimpin pun terpaksa ikut jejak itu. Jangan normalisasikan rasuah. Kita boleh hentikan budaya ini dari terus membarah. Integriti bermula dengan kita. Tolak rasuah, selamatkan masa depan.